Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam channel Malay Table. Okey, dah lama rasanya saya tak buat video-video untuk buat siri-siri ataupun sesi jualan saya, terutama duit-duit shilling. Lebih kurang hampir sebulan tak silap saya dah tak ada upload video. Hanya saya ketengahkan short-short dalam channel Malay Table. Untuk kali ini saya bawakan sesi jualan lagi sahabat semua. Untuk kali ini saya pun ada sikit kekurangan waktu, ada beberapa kerja yang perlu saya buat lah. Jadi agak sukar juga untuk saya membuat konten-konten, tetapi kali ini saya ada sedikit masa, saya buatlah untuk konten pada hari ini untuk sesi jualan. Okey, apa yang nak saya tampilkan pada kali ini adalah sesi jualan wang kertas RM2, iaitu wang kertas siri yang ke-8 yang telah dikeluarkan pada tahun 1996 sehingga tahun 1998, yang ditandatangani oleh Tan Sri Ahmad Don lah. Itu adalah Governor kita yang tertera untuk tanda tangan di wang kertas siri ke-8 ni untuk nilai muka RM2. Apa yang saya nak tampilkan pada kali ini, saya pun tak buat penerangan secara secara detail lah. Okey, untuk wang kertas RM2 ni sahabat semua, saya dapati daripada tukaran wang di kedai. Ada satu kedai runcit tu, saya dapat secara tak sengaja lah. Jadi dia menyangkakan wang ni macam tak ada harga lah, ataupun duit ni duit lama yang dia tak nak lah. Dia pun dapat daripada pelanggan. Saya pun tak pastilah pelanggan tu mungkin memegang ataupun menyimpan duit ni dah lama. Lepas tu mungkin dia menggunakan duitnya atas alasan-alasan tertentu lah untuk dia membeli barangan di kedai runcit tersebut. Dan toke kedai tu pun terimalah. Jadi bila dia menyatakan dia dapat berapa keping pun saya tak sure lah. Tapi saya ada minta kat dia untuk buat ni. Saya beli 4 keping ni, jadi saya boleh buat jualan lah. Jadi saya pun buat jualan pun dengan secara tak menekan kepada keuntungan yang lebih lah. Hanya dengan kadar semasa saja, kadar dalam lingkungan jual beli dunia numismatik lah. Walaupun mungkin ada subjektif untuk menentukan harga nilai duit ni dalam dunia numismatik ataupun dunia hobi pengumpulan wang-wang lama yang agak kurang diceburi ataupun diminati oleh golongan-golongan muda lah. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat, bagi yang baru memulakan untuk berjinak dengan hobi ni, bolehlah mendapatkan duit RM2 ni yang saya akan buat jualan. Okey, terus saja kepada nilai harga yang saya akan jual. Untuk sekeping duit RM2 ni sahabat semua, tanda tangan Tan Sri Ahmad Don ni, saya ingin lepaskan dengan harga RM7. Tetapi jika sekiranya sahabat-sahabat semua ambil ke 4 kepingnya, ini dalam kondisi yang baik lagi, yang okey lagi, jadi RM7 sekeping. Kos pos sahabat-sahabat kena tanggung lah. Untuk saya buat pengepusan kos pos dalam RM7 ke RM8 lah sahabat, selalunya melalui JNT ataupun pos laju. Untuk setiap sekeping saya jual RM7. Jika sekiranya sahabat ingin membeli ke 4 kepingnya, saya lepaskan dengan nilai yang harga RM6 satu keping. Jadi 6 kali 4 RM24 lah. 24 campur 7 maknanya RM31. Tak apalah, saya tanggung lagi RM1, RM30 siap pos untuk 4 keping. Tapi seandainya sahabat nak ambil 2 keping, 14 campur 7 RM21. Tetapi kalau sahabat ambil 4 keping yang berada di hadapan kamera ni, saya bagi dengan nilaian RM30 siap pos. Itu saya boleh bagilah. Untuk saya lepaskan sahajalah duit ni. Saya pun ada banyak juga dalam simpanan saya, jadi saya lepaskanlah yang saya dapat baru-baru ni. Okey, itu saja sahabat. Semoga dengan sedikit jualan pada kali ini dapat membolehkan sahabat yang baru dalam dunia hobi ini memilikinya jika tidak ada lagi dalam simpanan.
Lain tak ada saya nak katakan apa-apa. Hanya itulah saja. Okey, untuk menghubungi saya bolehlah menghubungi saya melalui email yang saya sertakan di description. Jadi sahabat boleh email kepada saya. Saya akan balas email seperti biasa dan kita akan bertukar nombor telefon dan kita akan buat urusan jual beli, insya-Allah. Okey, itu saja sahabat. Semoga bermanfaat. Semoga kita sentiasa dimurahkan